Quran ni 6,236 ayat, ataupun pendapat yang kedua 6,666 ayat. Quran ini sebelum Nabi lahir sudah ada, tapi belum diturunkan. 114 surah ini dah ada di Lauh Mahfuz. Apabila Nabi berumur 40 tahun, Allah arahkan Jibril alaihi salam ambil Quran dari Lauh Mahfuz dah ke langit dunia, belum turun ke bumi. Daripada Nabi berusia 40 tahun, Quran mula diturunkan satu persatu. Kadang-kadang dia turun satu ayat, kadang-kadang dia turun 5 ayat, kadang-kadang 18 ayat, kadang-kadang setengah juzuk, kadang-kadang satu surah pendek. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun Quran turun di Makkah, 10 tahun Al-Quran turun di Madinah. Semua sekali 13 campur 10, Al-Quran dibawa turun oleh Jibril alaihi salam ke dalam dada Nabi selama 23 tahun.